Lah. Mak dia masak sedap tu yang berisi. Tahu, korang ni kecoh oh. Mesti korang halus kan? Dirimu yang ku sayang, di manakah kau kini? Saat hati nanti LHDN tanya pula kenapa duit dalam bank banyak. Hah? Duit dalam bank banyak. Duit apa pula ni? Saya kalau orang LHDN tengok dalam bank saya tu, ya Allah, dia mengucap bang. Mengucap. Tengok-tengok tinggal RM3 je bang. Macam mana bang? Gemuk dah je. Jika ada yang lain, usah kau selindungi. Javi nak kahwin tak sabar nak makan nasi minyak. Okey, kalau aku kahwin korang datang Boleh, kalau aku kahwin korang datang. Kalau macam tu LHD akan derma babi. Duduk pun elok sikit. Okey lah, Aduh, semua tak kena. Duduk yang tak kena, duduk yang macam tak kena, macam tak kena, macam tak kena. Semua tak kena. Yelah, takkanlah kahwin aku ajak korang kan? Nikah lah. Kahwin tak lah. Kahwin buat apa ajak korang? Apa yang tak sopan sangat ke aku duduk? Sabar aku ke jangan sampai aku ambil aku punya. Kau sabar jap. Sabar jap. Aku selaput lah pun. Duduk tak duduk lah apa lah. Bukannya orang kangkang pun. Aku ni selaput aku. Tak ada nak kahwin. Bila nak kahwin? Lambat lagi. Belum lagi. Nanti kalau rasa dah gatal sangat aku bagi tahu korang lah. Jangan tak datang pula. Okay, macam ni boleh? Sadu tu. Amin. Tapi tengoklah macam mana. Kalau ada jodoh kahwin lah dia. Dia belum tahap gatal nak mampus lagi. Dia gatal sikit je. Kalau gatal nak mampus nanti jaduh je lah korang Dia tahu korang datang lah. Ija kahwin ni supaya Ija gatal tak tahan sangat. Sekarang dia masih tahap okey-okey lagi. Rasa-rasa kahwin kat mana? Ni bang atas. Baru gatal lah belum. Kalau dah mengenyang sangat, Ija bagi kad nanti. Datang tolong bagi duit apa tu salam kau tu banyak RM5 tak accept kalau boleh seorang 100 accept lah. Untung jadi patung tu dek. Kenapa pula bang? Dah berdenyut ke je? Kan aku dah cakap tadi. Aku cakap apa? Aku malah lah ulang-ulang. Dia belum tahap tu lagi. Dia biasa lagi. Dia belum tahap teruk lagi. Kau kan? Jangan. Tapi jaga semua pengalau je. Tak apalah. Tak payah cakap pasal kahwin tu. Aku tak. Belum lagi. Aku dah cakap aku belum gatal nak mampus lagi. Sabar. Aku masih boleh sabar. Bertenang. Walaupun minum kacip. Muda lagi kurang. Ija baru 21 tahun ni. Yang risau time selepas period je. Hah? 21. Ya, 21. Makcik kau 21. Makcik, kakak. Adik. Kat sini tak boleh sabar macam mana. Sabar awak ada Daniel. Sabar.
Siapa awak? Aku tak boleh. Muda saya dah cakap-cakap pasal dia. Aduh. Mengarut sangat ni. Adik Ja. 21 adik lah korang. Orang JB jarang macam kan? Siapa bang? Saya bukan JB. Saya bukan JB. Kacip tu untuk merapat lagi. Merapatkan silaturahim. Betul lah tu. Betul. Makcik lawa. Bukan makcik duk adik-adik. Yang percaya tu memang basah kepala. Ya Allah, 21 korang tahun ni. Kenapa 21. Tunjuk lagi jam malam minggu ni. Tunjuk apa? Buntut kurap kau? Tunjuk apa? Buntut kurap kau? Tahu lah aku 21. Kenapa korang ni tak percaya 21? Kenapa korang tak percaya umur 21? Kak Honda. Mana dulu? Dah tak pakai Honda dah. Dah tak ada Honda dah. Honda hilang. 21! Mana pula datang 30 lah, 40 lah, 21. Jayakan dulu yang besar tu dah kena bigger. Dah lama lah. Dah berapa tahun dah setahun korang. Aku rasa dah setahun lah. Setahun lebih ke setahun? Tak ingat lah. Tapi dah lama dah. Tahun lepas Sayang kan? Kawan tu. Oh belum